Wih, dia terjun ni. Berenang ni. Selamat pagi-pagi geng. Okey geng, pagi ni aku ada dekat port ni. Mana ni? Hutan melintang ni. Hutan melintang. Aku ingat pagi ni akulah yang paling awal datang sini. Aku masuk port geng. Ini dia geng, dah sampai. Abang Din. TikToker terbilang. Abang Din. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Rezeki hari ni belum tahu lagi. Kalau ada, syukur alhamdulillah. Apa yang diharapkan tu malam tadi gorgon lah. Bila sampai keadaan kangkung ujung sana dengan kangkung ujung sini dah bercantum, tak boleh buat apa-apa. Kalau lebih, syukur alhamdulillah. Kalau tak ada pun syukur alhamdulillah. Yang bagi yang atas. Yang penting kita berusaha ya Abang Din. Ya. Itu dia kata-kata nasihat dari seorang otai caster Harwan. Aku dah lama sangat nak jumpa dengan Abang Din. Hari ni rezeki aku terjumpa kat sini. Ni lagi seorang geng ni. TikToker terbilang juga. CD. Tiba-tiba mereka berdua dah sampai geng. Okey. Mantap. Alright geng, kita tengok apa jadi. Buat kata Bendin tadi minggu lepas clear, tiba hari ni sampai kangkung dah bersambung. Jadi kena ubah game, tukar game sikit. Okey geng, teruskan menonton. Tengok apa jadi hari ni geng. Okey. Teruskan menonton. Okey geng, hari ni aku nak hanyakan pasangan untuk si putih aku ni geng. Pasangan dia ni aku pairkan putih dengan putih. Sawadee Beyond, panjang 6 kaki geng. Panjang 6 kaki, spek 617 LB geng. Try sini. Aku try pakai umpan ni dulu geng, ulat beluncas. Cuba ketuk-ketuk sini geng. Okey. Jom try ketuk. Okay, geng, aku try pakai umpan soft plastik geng. Lepas umpan ulat bulu tak laku. Ambil geng. Alamak, tak lekat. Dia tarik ekor sikit. Apa geng, cuba lagi. Ami geng. Ami Jai datang. Seminggu dah berubah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wagas lah. Alhamdulillah wagas. Lapar lah makan dulu. Sini lah nak makan dulu. Lapar lah makan dulu. Sini lah nak makan dulu lah. Alah kasih sini. Sini boleh ni makan dulu. Seminggu berubah. Ada tu. Dia capat aku seminit dah. Siapa? CD dengan tu. Siapa? Bendin. Mandira dia. Mandira. Siap bagi kata-kata hikmah lagi. Jom. Mami ajak makan dulu Makan dulu, ikan tak makan lagi. Jom, nak kasih makan. Jap. Kau ambil nak.
Tengoklah geng dia. Dia ajak aku makan. Lepas tu dia mancing pula. Mana ni? Kau ambil dulu nah. Wih, banyak ah. Yang getah satu hang punya. Getah dua buat aku. Dia. Dia ada special. Apa tengok tu? Sama dengan jambi. Oh. Ha tu, kapit hijau. Kapit hijau apa tu? Tu, yang kenal. Aku baru nak kas dekat situ. Dia nak terjun dah. Yang ni kapit hijau. Mi, dia terjun Mi. Dia berenang Mi. Lantak dia lah. Oh, pergi mana tu? Gorgon ni. Gorgon ni. Kalau aku kas ni, sembat, sangkut ekor dia. Tu. Terjun. Bagi habis semua. Aku nak pergi situ. Wah, dia sekong ni. Tak mesti berenang lah tu. Oh, lutih pula dah. Hai. Air tu macam best ni. Lubung ni geng. Nampak macam best. Try kat pelubung ni. Turut tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Strike pertama. Aduh, pelayar dekat Ami. Alhamdulillah geng. Strike pertama. Tak adalah besar geng. Saiz biasa-biasa je ni. Okey. Alhamdulillah. Ami pun strike. Habis. Kalau Ami pun strike, aku strike. Pakat Parit Melaka ni kecoh lah sekejap lagi ni. Kecoh kan sekejap lagi. Dia pun naik tu. Mana muka belegak. Takkan nak suruh joget kot. Cukup lah tengok video aku sebelum ni. Tidak sempat dah belagak lagi kan. Dia nak ukur ikan, Kena lah kot tinggi. Okay geng, aku tadi gunakan soft rock geng. Soft rock handmade daripada FJ Craft. Macam ni geng. Ni model Ahsoka. Korang boleh search dekat YouTube. YouTube. Korang boleh search dekat Shopee. Type FJ Craft. Pilih model Ahsoka. Macam ni geng. Ganas ya? Apa? Dia berjoget ya. Ni 500 ada ni. Confirm. Bismillahirrahmanirrahim. Ami naik 2 ekor. Aku baru naik seekor. Mana Ci? Cari. Tak boleh challenge. Tak boleh challenge lah. Nampak gaya dia geng. Dia ada dendam tau. Aku punya suka lah dia cakap dia nak turun. Tengoklah kali ni.
Ada joget lah. Dia lari, dia bawa lari dekat kangkung tu. Okey geng. Dah dekat tengah hari ni geng. Jadi aku dengan Ami pindah dekat parit lain geng. Parit tadi dia segan lah pula nak buka mulut kan. Tak apa. Tengah hari ni cuba cari sikit lagi strike. Macam mana? Dekat pot baru ni geng. Okey, teruskan menonton geng. Okey geng, try sini geng. Pindah pot. Bismillahirrahmanirrahim. Rugi Turunkan aku. tali awak. Dia kat pelepah ni. Masalah dia. Cih. Aduh. Try lo. Oh, tak kena Mi, tak kena. Tak kena Mi. Dia ambil tak kena Mi. Seekor anaknya. Ni? Tak mau. Kami tak mau geng. Lepaskan. Alhamdulillah. Strike kedua geng hari ni. Oh. Okey geng. Alhamdulillah geng. Strike kedua. Tengah hari baru kena. Strike kedua. Yang lain semua lucut, apa semua tak lekat, tak kena. Tu dia. Kisah dia. Habis geng. Cuba dekat pot baru. Pot ni dah naik dah. Tapi curut lah. Lagi tempat yang mula-mula ni. Walaupun sekarang ni baru pukul 11 geng. Tapi panas je. Macam dah pukul 1 tengah hari. Peluh meleleh-leleh kat muka ni. Alah, ikan ambil punya. Bukan sangkut. Kena tipu aku. Panas kau geng. Jadi geng, aku rasa setakat ni dulu video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah ada juga strike. Tapi hari ni ikan tak berapa nak ramah. Aku strike 2 ekor, Ami strike 5 ekor Ami. Tak terkira dia tak terkira lucut. Dia tak terkira lucut. Sama tak kena apa semua memang tak terkira. Nak joget pun tak lalu. Panas gila. Itulah geng. Apabila kurang mendapat sambutan, ikan tak bagi kerjasama, jadi kemeriahan kami menghuru-harakan pot ni kurang berjaya. Siapa suruh huru-hara sangat dulu kan? Jadi geng. Jadi geng. Jumpa lagi aku dekat episod huru-hara yang akan datang. Di mana wallahualam. Di mana wallahualam. Ami cakap yang mana baru singgah dekat channel aku, kalau berminat dengan aksi-aksi huru-hara kami berdua, support aku dengan Ami Jai dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode huru-hara lagi. Okey, assalamualaikum.